Sekarang kita nak tengok cheesecake secara lebih dekat dan lebih detail ya. So boleh tengok ni, nampak tak? Okay, so ini adalah dia punya crumb lah. Crumb ni kita buat daripada biskut lotus. Dan lepas tu ada cheesecake kat tengah tu. Dan kita top up dengan jam. So kalau buat cheesecake ni memang kena ada jam lah. Dia baru sedap, dia ada masam-masam, dia ada manis, dia ada rasa cheese tu. Lepas tu dia punya dia punya base tu, kalau boleh carilah base yang sedap. So ini dia yang dah siap ni, kita keluarkan daripada acuan ni. Jadi elok macam ni. Dan ini memang sengaja letak separuh sebab nak tengok kan, tu cheese kat atas tu. Lepas tu kita punya jam, dan kat bawah tu dia punya crumb juga. So yang ni memang cantik lah dia punya crumb ni. Nampak tak? Jelas, elok, cantik. Puas hati buat ni. Yang ni kita buat saiz kecil je tau. Tengok ni, bulat kecil je. Sesuai lah untuk makan seorang.